Hai semua, hari ini saya sangat excited untuk buat anda semua tour sebuah lagi luxury bungalow di belakang saya ni. Tapi bungalow ni sangat rare kerana apa? Dia punya land shape dia adalah irregular ataupun special. Dan bukan tu saja, menghadap unblocking view of KLCC, KL Tower, Menara TRX ataupun keseluruhan KL lah. Okey, memang superb ataupun panoramic view. Okey, sebelum tu, land size dia adalah 5,900 kaki persegi. Build up dia adalah lebih kurang 5,000 kaki persegi anggaran. Siap dengan 6 bedrooms, 6 bathroom. Tunggu apa lagi? Jom ikut saya. Baik tuan-tuan dan puan, sebelum kita start tour di bahagian eksterior bungalow ni dulu, ingin saya maklumkan tentang lokasi bungalow ni, iaitu di kawasan Ampang, berdekatan dengan Taman Rimba Ampang. Jarak ke KLCC lebih kurang 12 km saja dan boleh diakses melalui EKVE, SUKE, Akleh dan sebagainya. Okey, dari segi design bungalow ni, dia adalah modern minimalist design, dan untuk mengetahui juga, bungalow ni adalah newly completed. Jadi semuanya adalah brand new lah, termasuk dengan main entrance ni ataupun auto gate ni yang dibuat daripada metal, dan juga kita ada satu lagi entrance manual juga dibuat daripada metal. Okey, so bungalow ni dibuat berdasarkan shape tanah ni ataupun juga kontur tanah ni. Justru akan ada slope sikit dan sebagainya, tapi menariknya dari segi driveway dia ke porch dia lebih kurang 40 ke 60 kaki. Jadi muat lebar dia lebih kurang 19 kaki, justru muat lebih kurang 2 kereta, okey, side by side, dan campur kalau yang lain-lain lebih kurang 6 buah kereta boleh masuk pada satu-satu masa. So porch ni dah siapkan covered, siap dengan plastic ceiling, downlight dan sebagainya. Jadi memang sangat convenient lah untuk tuan rumah sendiri maupun juga kalau guest ada datang. Alright, so dari segi main entrance ataupun main door dia ada sebelah kanan saya ni. Okey, dari porch tu kita akan melalui satu step ni untuk pergi ke main door, main entrance, dah siap dengan safety door, dan ini pula adalah pintu menuju ke bahagian kitchen, wet kitchen. And then disebabkan rumah ni tadi saya cakap ikut kontur tanah, jadi menariknya owner buat rumah ni siap dengan ada pedestrian walk menuju ke bahagian depan living dengan dining. Dari main entrance, main door tadi, kita akan melalui concrete deck ni dengan wood effect. Okey, yang menariknya dia akan membawa kita seolah-olah macam pusing lah satu kawasan rumah ni, okey, yang membawa kita ke dining dan juga living hall rumah ni, dan juga itu adalah entrance ataupun exit ke bahagian depan rumah ni melalui manual gate tu, daripada metal gate tu. Dan sambil kita berjalan ni, kita boleh juga nampak panoramic view, okey, unobstructed, seperti mana yang saya cakap pada mula tadi. Jom kita masuk dalam rumah. Sebelum masuk tuan-tuan dan puan, okey, tuan-tuan dan puan, sebelum saya tunjukkan interior bungalow ni, kita akan melalui satu main door, security door. Di sebelahnya ada satu maid's room, muat single size bed lah. Di sebelahnya adalah maid's toilet. Okey, saya cadangkan daripada kita main entrance tu, so ini adalah bahagian dining. Okey, bahagian dining. Kerana apa? Kerana dia ada view yang sangat cantik, panoramic, seperti mana yang saya explain tadi, unblocking view of KLCC, KL Tower, Menara TRX. Dan juga bayangkan kalau tuan-tuan dan puan ada guest ke, contohnya datang hari raya dan sebagainya. Okey, tuan-tuan dan puan, ada orang boleh kita minta dia orang lalu melalui manual gate tadi, ada tangga untuk menuju ke bahagian living ni dan juga dining. Okey, alright, di sebelah dining ni, okey, kita ada satu dry area. Okey, dry area. Kenapa kita panggil dry area? Kat sini tuan-tuan boleh letak island sebagainya, sebabkan di sebelah dry area ni adalah wet kitchen. Okey, wet kitchen di mana dah dekat dengan concrete top. Okey, siap dengan marble tiles. Lepas tu half lid adalah tiles up wall, dan ada tingkap 3 panel, okey, yang menghadap ke bahagian luar, jadi tak gelap lah kawasan ni. Tambah pula kalau kita buka pintu ni, dia adalah solid wood door ni. Okey, so memang agak convenient lah, agak convenient. Okey,
So di sebelah wet kitchen ni dengan dry kitchen ni, kita ada satu lagi area untuk living lah. Okay, kat sini sama juga, ada satu lagi sliding door yang menghadap ke bahagian depan KLCC, KL Tower sebagainya. Ada satu lagi dua wall glass panel, okay, tempered glass, juga menghadap ke bahagian depan. Justru pencahayaan kat sini memang terbaik lah. Okay, dari segi ceiling height lebih kurang 10 ke 11 kaki, dah siap dengan L-box, siap dengan downlight dan sebagainya, dengan two tone color lampu. Okay, di sebelah ni sebelum kita naik ke tangga tingkat atas, kita ada guest room. Sangat spacious, convenient, muat queen ataupun king size bed, siap dengan attached bathroom. Okay, yang cantik, okay, dengan two tone color of tiles. Okay, jadi habis kita start kat sini, jom kita naik ke tingkat atas pula. Ok tuan-tuan dan puan, untuk kita naik ke tingkat atas banglo ni, kita akan melalui dua set anak tangga. Dah siap dengan SPC flooring, siap dengan metal iron railing, ok, dan juga dah siap dengan glass wall. So membantu pencahayaan lah, ok, untuk masuk ataupun untuk ke tingkat atas banglo ni. Ok, kat tingkat atas ni dia ada 4 bilik tidur, siap dengan attached bathroom, ensuite. So kita pergi yang bilik yang keempat dulu. Ok, bilik yang keempat ni memang spacious, dia punya size lebih kurang sama dengan guest room kat bawah ni, dengan attached bathroom. Ok, ceiling height lebih kurang 11 kaki, 11 kaki, then ada glass wall dan juga ada glass window. Ok, supaya pencahayaan masuk dan menariknya, ada view yang sangat cantik, kehijauan. So ini memang sangat menenangkan. Ok, tak sabar saya tunjuk ke bilik-bilik yang lain. So di sebelah bilik yang keempat ni, kita ada satu family area, juga spacious, dah ada separate DB box, ok, dan ada balcony, ok, yang mengasingkan ni dengan balcony bilik master. Dan ini juga view yang macam orang kata USP lah untuk banglo ni. Ok, KLCC, KL Tower, Menara TRX. Ok, di sebelah family area ni, kita ada lagi 3 bilik tidur. So ni adalah bilik tidur yang ketiga. Ok, muat lah queen size bed ataupun king size bed even, dengan attached bathroom. Dan bilik yang kedua pun sama, ni kira bilik corner lah, ok, macam bilik nombor 4 tadi, juga muat king ataupun queen size bed, juga attached bathroom. Dan last but not least adalah master bedroom. So welcome to master bedroom, di mana master bedroom of course lagi grand lah. Ok, siap dengan CCTV point, aircon point, ok, water heater point, semua point dah ada lah sebenarnya untuk rumah ni. Tak kisahlah bilik master ke ataupun bukan bilik master. Dan menariknya lagi, kita ada private, ok, private balcony untuk masuk bedroom ni, siap dengan ventilation block, siap dengan glass wall atau glass railing. Ok, di sebelahnya ni, inilah kawasan wardrobe area, ok, extra lah untuk bilik master. Dan satu lagi ialah master bathroom, siap dengan bathtub lagi. Memang size ni lagi besar berbanding dengan bilik-bilik yang lain. Ok, jom kita turun ke tingkat bawah. Baik tuan-tuan dan puan, last but not least, dari segi harganya, sebelum saya beritahu harganya, ingin saya share dengan anda semua, bagi siapa-siapa jika anda berminat untuk macam bercucuk tanam, buat gardening dan sebagainya, jangan risau. Ok, masih lagi ada landscape area di bawah deck ni untuk anda ataupun parents ke, bercucuk tanam dan sebagainya. Ok, last but not least, dari segi harganya adalah 1.8 million. Dan mohon like, komen dan share video ni, dan jangan lupa tekan butang loceng. Jumpa anda di next episode dan Assalamualaikum, bye bye.